Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Apa khabar semua pelajar? Okey, cikgu harap semua sudah bersedia ya untuk PDP kita pada pagi ini. Okey, untuk ASK tingkatan 1, okey, kita akan belajar ulang kaji lah kiranya ya, perwakilan data ya. Untuk bab 2 perwakilan data ya. Okey, dalam perwakilan data ni kelas kita dah belajar apa tu unit ukuran bagi image digital. Okey. Unit ukuran image bagi digital tu, okey, pertama sekali kita akan belajar apa tu resolusi, dimensi, kedalaman bit, warna. Okey, ini adalah unit ukuran bagi image digital Okey, ni semua sudah kamu belajar. Okey, ni hanya ulang kaji sajalah sebab kita nak bincang lagi nanti latihan supaya kamu lebih faham. Okey. Selepas unit ukuran image digital, okey, kita akan belajar unit ukuran bagi audio digital. Okey. Unit ukuran bagi audio digital ni pula, okey, apa yang kamu kena tahu? Sekejap ya. Okey, kita akan lihat kadar sampel dengan kedalaman bit. Okey, ini yang akan dibincangkanlah dalam unit ukuran audio digital. Okey, seterusnya seterusnya untuk format image digital. Okey, yang ini yang mesti kamu tahu Yang mesti kamu tahu. Okey, format image digital ni yang kita sudah belajar ada 1 2 3 4 5. Yang pertama, Joint Photographic Expert Group atau kita panggil dia sebagai JPEG. Ini format image digital. Okey. Sekiranya kita nak save gambar, kamu dah ambil gambar ya. Kemudian kamu nak save dalam file, okey. Nama file, contohlah nama file tu, kamu ambil gambar bunga raya. So bunga raya.jpg. Mesti ada .jpg. Baru kamu akan hasilkan satu file untuk image ya. Begitu juga graphic interchange format GIF. Okey, yang ini kamu dah tahulah. Ini selalunya image yang bergerak-gerak ya. Bitmap ni BMP. Ini pun sama juga kalau kamu jenis file ya, BMP, okey, kita bila kamu save gambar, okey, kamu akan namakan dia contoh bunga raya.bmp ya. Okey, sama juga. Take image file format TIFF, okey, dan portable network graphic PNG. Okey, yang selalu kita guna untuk upload gambar apa semua dalam bentuk format file dia PNG lah, okey. Dia lebih cantik ya. Lebih cantik dan tidak besar saiznya. Okey. Ini semua kamu dah belajar, okey. Kita hanya ulang kaji je untuk pagi ni. Okey, untuk format audio digital pula. Okey, audio digital. Okey, kita tengok di sini. Yang pertama, waveform audio file format wave. Ni. Okey. MPEG layer 3, MP3. Okey, ni biasalah MP3 dan sekarang ni ada banyak lagi MP4. Okey. Musical instrument digital interface MIDI. Okey, ni format lama lah ya. Ini yang format lama. Okey. Ini sekadar untuk ulang kaji bagi perwakilan data ya. Okey. Yang ni hanya ulang kaji. Okey, kita nak bincang. Okay, cikgu bagi masa lebih kurang 1 minit lah. 2 minit. 2 minit kamu baca. Okey, kamu baca ni ya. Kita buat satu-satu lah. Okey, kita buatlah satu-satu sama-sama lah kita buat ni ulang kaji juga. Okey, 2.2 ukuran data. Okey, berikut ialah maklumat mengenai image digital dan audio digital. Okey, mengenai image digital dan audio digital yang kita dah bincang tadi lah. Cikgu dah terangkan untuk ulang kaji kamu. Okey, untuk recall balik lah apa yang kita dah belajar. Okey, P pilihan untuk kedalaman bit, Q resolusi, R kedalaman bit warna, S dimensi dan T kadar sampel. Okey, soalan yang pertama. Tara. Okey.
Tuliskan P, Q, R, S dan T pada pernyataan yang tepat. Okey, yang ini cikgu tunjuk video lah dulu ya supaya kamu boleh jawab soalan nanti. Okey, pertama, bilangan piksel pada imej digital. Bilangan piksel pada imej digital. Okey, agak-agak apa jawapannya? Agak-agak apa jawapannya? Bilangan piksel pada imej digital apa? Imej piksel. Apa pilihannya? Okey. Bilangan piksel pada imej digital ni adalah resolusi. So kita tulis dia sebagai Q lah. Okey. Q nampak tak? Nampaklah kan pensel cikgu ni. Q. Okey. Bilangan bit 0 dan 1 yang mewakili aras rakaman setiap sampel audio. Apa dia kelas? Bilangan bit 0 dan 1. Okey, bilangan bit 0 dan 1 yang mewakili aras rakaman setiap sampel audio. Okey, mana satu jawapan yang sesuai? P, Q, R, S, T. Mana yang sesuai tu kelas? Okey. Cuba-cuba. Cuba-cuba. Okey, jawapannya adalah apa kelas? Jawapannya adalah P. Ya. Bilangan bit 0 dan 1 yang mewakili aras rakaman setiap sampel audio ialah kedalaman bit. Okey. C. Kita tengok C ya. Ukuran panjang dan lebar sesuatu imej digital dalam unit piksel. Ukuran panjang dan lebar sesuatu imej digital dalam unit piksel. Okey. Agak-agak apa? Unit ukuran panjang dan lebar dalam pada sesuatu imej digital. Kita panggil dalam unit piksel kita panggil apa? Istilah dimensi. S ya. Jawapannya S. Okey. Seterusnya. Okey. D. Bilangan sampel sesaat yang diambil oleh analog to digital converter semasa melakukan pendigitalan sesuatu audio analog. Kita panggil dia apa? Kita panggil dia apa kelas? Cuba fikir. Cuba fikir. Okey, jawapannya ialah bilangan sampel sesaat. Okey, ialah kadar sampel. So T. Okey, jawapannya adalah T. Okey, E. Bilangan bit 0 dan 1 yang digunakan untuk menandakan satu warna tertentu dalam imej digital. Apa kita panggil dia? Yang menandakan. Okey, bilangan bit 0 digunakan untuk menandakan warna ni. Okay, selalunya dia berkaitan dengan apa kelas? Kedalaman bit warna. So, jawapannya yang terakhir adalah R. Okey. Itu saja ya untuk pagi ini. Okey. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.